Dah lebih 50,000 orang mati, baru sekarang kau nak keluarkan amaran? UK, Perancis, Kanada, 3 sekutu kuat negara haram tiba-tiba hari ini keluarkan kenyataan kalau negara haram terus serang negara tembikai, kami akan ambil tindakan. Ini bukti pakatan mereka sedang retak sebab rakyat dunia dah mula persoal dan mereka takut undi mereka akan hilang. Selama ni kau diam, PBB merayu, NGO pun dah letih. Tapi semua ini kau tak peduli sampailah rakyat kau sendiri mula bangkit. Jadi jangan lupa semua ini mungkin berlaku sebab doa kita semua. Teruskan berdoa dengan kunut nazilah di setiap kali solat. Angkat tangan, minta Allah balas kezaliman ini. Jangan berhenti. Doa agar Allah retakkan pakatan mereka. Doa agar Allah gegarkan kerusi pemimpin yang jilat penjajah. Komen retak kalau korang rasa bila satu pakatan zalim mula retak, ini bukan kekuatan kita, ini mungkin jawapan dari Allah. Like, komen, share dan save sebelum video ini di-delete. Semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.